Weh, kerja sekolah tadi susah weh. Aku pun tak faham cikgu tu ajar apa. Weh, Zera, tu dapat cikgu. Weh, cepat. Cepatlah. Cik. Dulu ada Jamila, gadis ayu warna murah. Aduh manisnya. Ish, korang ni, aku terkejut je. Itu budak kata. Aku dengar kan, nenek tu nenek kepandai. Semalam aku nampak mak cikgu cuci muka dia pakai air longkang. Patutlah muka dia makin hari makin buruk. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebaikan sangkaan. Sesungguhnya sebahagian daripada sangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagai kamu mengumpat sebagai yang lain. Sadaqallahul azim. Lidah itu kecil, tapi bisa lebih tajam dari pedang. Mereka tidak nampar wajahnya, tapi mereka mencari maruahnya dengan kata-kata. Kau tengok rambut dia tu, macam kepala mak. Dia tu macam alim, padahal. Dan begitulah jadinya dosa mengumpat. Dosa yang sedap di mulut, tapi pahit di akhirat. Babak dua. Weh, Zazah, ini kau bawa bekal apa? Hari ni aku bawa lauk ayam masak merah. Mak aku masak, sedap oh. Bagus tak tu? Aku bawa air susu je, mak tak masak apa. Oh, ya ke? Jomlah cari tempat. Jom lah. Tak boleh lah, ini makanan aku. Aku yang masak. Takutnya lah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Muslimu akhul muslimi, la yazlimuhu, wa la yahkiruhu, wa la yakhzuluhu. Seorang Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya, tidak merendahkannya, dan tidak membiarkannya dizalimi. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Buli, bukan sekadar nombok atau menendang. Kadang-kadang kata-kata lebih menyakitkan dan luka fizikal. Kau ni lembek dah. Terbaik dalam sekolah dah. Nyemak betul. Mereka ketawa. Tapi di hati mangsa hanya ada sunyi dan luka yang tidak berdarah. Babak 3. Apa khabar? Asyik fly. Dalam ni tengok eh. Macam tengok. Oi, siaplah. Kantor nanti. Sekarang ni bising lah. Siapa tu?
Weh, aku dah mau hutan lah. Mana? Tapi hutan ni bergerak lah. Kau ni. Sorry, salah. Okay. Sini. Kau ni kecil lah. Aku kan nak tan Sri. Kenapa? You know? Aku kata ni, jadi ni nak free. Dalam tadi. Ambil mana satu? Ikut kajian. Apa kau buat ni? Kamu nanya. Kau tanya. Rar. Ikut je lah kan. Ini dapat untung lah. Mengikut kajian aku. Kata aku ni boleh nampak yang ni lah kaya. Pas lah. Baiklah. Wih, apa tu di bawah ni? Sarang datang. Boleh ke mana? Kau ni perasan lah. Aku tu juga maya aku. Kau ada sikit lah. Weh, dia bawa barang baik. Banyak ada duit. Sikit je. Dia lupa lagi kan? Kaya lah aku. Aku kaya. Tadi B brother. Ni B. Bibi tu apa? Bukan biasa-biasa bosku. Bibi. Oh my god. Tak ada cikgu payah keluar dulu. Nipu. Betul lah aku cakap. Kat dalam kau ada berapa ni? Nampak? Dia bawa memancing. Mancing ada awak. Ya. Dia mesti tak kuat telinga ni. Cikgu panggil lah. Tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasaqu wasaqu faqata'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah. Wallahu azizun hakim. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, putuslah kedua-dua tangan mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan, sebagai hukuman daripada Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqallahul Azim. Bermula dengan RM1, berakhir dengan kehilangan maruah. Mencuri bukan sekadar mengambil barang orang, tapi mencuri kepercayaan, mencuri harga diri sendiri. Alah, sikit je bukan dia perasan pun. Mungkin sedikit, tapi malaikat kanan kiri masih mencatat walau sekecil zarah. Baba Ampai. Jom makan. Kenapa kau dah makan ni? Iban cakap lah kau. Jom makan. Weh, cantik lah weh tu. Aku nak try lah. Cantik. Tu? Ya. Kau ni yang pilih kau apa? Ajilan, kau ingat kau handsome sangat? Kalau kau tak handsome, kau tak macam kau. Iban cakap lah kau. Lah. Hai awak. Awak buat apa tu? Tak tengok pun lah. Tadi tanya lain. Ya awak ni saya tanya je. Awak, saya nak tanya boleh tak? Awak single tak? Yelah saya single. Kalau macam tu, jom kita couple. Sorry. Awak ni kenapa?
Saya minta maaf. Awak tunggu. Awak tak nak tukar phone dengan saya. Saya boleh baiki duit awak. Saya boleh baiki phone awak tau. Sebab saya kaya. Saya ada kunci pouch lagi tau. Jom. Kita rasa kita ada chemistry lah. Oh ya kau. Seram jatuh. Saya jatuh sebab saya jatuh cinta dekat awak. Awak. Saya tak gambar. Jom. Ui, muka apa ni? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Semua bentuk pendekatan ke arah zina adalah diharamkan. Sadaqallahul azim. Cinta itu indah, tapi apabila cinta melampaui batas, ia menjadi fitnah. Kita bukan buat apa-apa pun, tapi zina itu bermula dari pandangan dan berakhir dengan hilangnya malu. Apabila cinta lebih penting dari maruah, maka syaitan pun bersorak gembira. Yahoo! Babak 3. Babak 5. Weh, Aina, kau tahu tak semalam kan aku buka paip keluar air. Awak tu. Oi, kacau je. Assalamualaikum. Ina, Dahlia. Waalaikumsalam cikgu. Kenapa cikgu? Awak betul dah siap dah kerja sekolah saya bagi 2 tahun lepas. Oh, kalau saya kan cikgu pun saya dah siap cikgu. Hebat kan saya, bijak kan. Pujilah saya cikgu, saya kan hebat. Oh, terima kasih. Aina dah siap dah Aina? Aduh cikgu. Cikgu, daripada kita buat kerja sekolah sikit. Senang lah. Baik kita buat TikTok dulu. Ku coba mendefa manggis. Cikgu tahu. Cikgu tahulah yang budak-budak zaman sekarang ni. Weh, Aina, janganlah aku juga. Aku pernah buat TikTok. Tak payah sibuk lah kau ni. Buat kerja sekolah kau tu je. Okeylah, tak nak kawan dengan kau. Kejut. Kisahlah tu. Astaghfirullahaladzim Aina. Lepas buat haji yang sengit ni, sanggup tu lagi tinggi daripada bangunan Burj Khalifa. Saza, daripada ni kan, ini limited edition tau. Macam orang dia ada limited lah. Buat rambut, budak-budak zaman sekarang ni. Sempur lah sama. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Nampak lah. Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan daripada golongan kami orang yang tidak
Tengok tu. Kau ni nak apa? Siapa? Kau lah, siapa lagi? Siapa punya? Ya, gampang ni. Chill lah bro, janganlah marah-marah. Dah, jom. Weh, kita contenglah muka cikgu dekat sini. Boleh. Kita tambah misai lah. Baru je dengan macam Mr. Potato. Aku lapar ni, nanti boleh makan. Boleh. Tambah tanduk lah weh, barulah menyala. Oh, mantap. Weh, Oh, pucuk tengkuk kau. Apa kau ni? ni tak puas lah conteng je. Jangan koyakkan. Yelah, koyak je lah. Aku bergeram ni. Kenapa apa tu? Tak buat apa-apa pun. Kita orang tengah main tepuk amai. Ya ke? Tu dah sunting. Berani kau nak dapat ke sekolah? Cikgu saya jumpa guru disiplin. Sakit lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi ini setelah ia diperbaiki, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sadaqallahul azim. Dinding itu saksi. Saksi kepada orang yang tak tahu malu. Cuba ni kalau sangatlah. Aku lukis muka dekat sini dah. Dah datang testimoni sangat. Kita buatlah seni sikit. Tapi itu bukan seni. Itu dosa. Dan dosa itu kekal. Walau dinding dicat semula. Babak 7. Weh, korang. Jom main. Cepat. Jadi mana cik? Kau aku licin lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk waktu dah, jom solat. Solat? Excuse me. Baru pukul berapa dah ni? Awal dah ni. Betul. Tak boleh, nanti Allah marah. Kisah pula aku. Ish. Ish. Kau ni nak disabar. Allahu Akbar. Sama main je. Solat ni bila-bila je aku boleh buat. Tak ada masa aku nak solat. Ish. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un." Maka celakalah bagi orang yang solat, iaitu mereka yang lalai terhadap solat mereka dan yang berbuat riak. Sadaqallahul azim. Solat itu tiang agama. Tapi apabila kita tak buat solat itu, runtuhlah segalanya. Aku tengah tengok TikTok ni, nanti je lah. Solat tu boleh kodok, game ni tak ada ulang. Dan begitulah dunia menjadi lebih penting daripada akhirat, dan hati menjadi gelap tanpa cahaya sujud. Dosa. Hadirin sekalian, apa yang kita saksikan sebentar tadi
Namun kita lupa kepada siapa kita perlu meminta ampun. Ingatlah, walau sebesar manapun dosa kalian, pintu taubat tidak pernah tertutup sempit. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, aku masih di sini. Aku akan pastikan hidup kalian